Tapi semua yang hidup pasti akan meninggal, Duri. Ha. Kenapa, Ais? Kau bagilah garam tu ke Gempa. Aku nak keluar lagi. Nak jumpa Ais River sekejap. Okey. Kata nak keluar. Nak tukar baju dulu. Oh. Gempa. Nah, garam yang kau order. Aku letak dalam laci, okey? Terima kasih, Duri. Kenapa korang lambat? Mana Ais? Tadi ada yang serang kita orang kat jalan balik. Siapa? Kita orang tak kenal dia siapa. Tapi ada satu orang lagi namanya Nix. Nasib baik dia tolong kita orang. Dah lah aku lupa pakai jam kuasa tadi. Tak dapat bantu Ais berlawan. Sikit lagi Ais nak kalah. Lepas tu, mana Ais sekarang? Dia kata nak jumpa Ais Rivers tadi. Kenapa orang tu serang korang berdua? Korang cari pasal dengan dia ke? Tak. Kita orang mana suka cari pasal. Dia tiba-tiba je serang masa kami tengah jalan. Macam mana wujud dia? Dia nampak pelik memang. Guna topi dan kain hitam. Rambut agak merah. Guna topeng muka juga. Dan yang paling pelik, kuasa Ais tak berkesan pada dia. Apa? Itulah aku kata tadi. Hampir je Ais kalah. Nasib baik Nix ada tolong kita orang. Tapi korang okey kan? Tak payah risau. Kita orang okey. Lecet sikit je ni. Syukurlah kalau macam tu. Duri, awas jatuh. Dah jatuh. Kau kenapa, Duri? Aku jatuh. Maksud aku, kenapa boleh jatuh? Kaki aku rasa kebas dan kejang. Selalunya tak pernah macam ni. Kenapa sekarang tiba-tiba? Agaknya sebab serangan musuh tadi. Betul, ni sebab serangan musuh tadi. Sakit ke? Tak sakit. Tapi kaki kanan aku tak boleh gerak. Baik kau rehat dulu hari ni, Duri. Jom, aku tolong hantar ke bilik kau.
Hali, kau kat mana? Kat belakang rumah. Kenapa? Sini kejap. Ke bilik duri. Hah? Kalau esok tak membaik, kau tak payah pergi sekolah dulu, Duri. Relax je, Gempa. Bukan apa-apa ni. Esok mesti dah okey. Mana kau tahu? Aku perasan je. Hehe. Hmm. Hmm? Macam mana ni, Hali? Cuba call Ais kejap. Suruh dia balik. Aku nak tanya sesuatu dengan dia. Hello? Ais, kau kat mana? Hali suruh kau balik kejap. Hah? Kenapa? Pasal Duri ni. Kaki dia kebas, tak boleh gerak. Apa? Cepat balik tau. Kita orang tunggu kat rumah. Hah? Aku nak balik kejap. Ada apa? Kau saja belum selesai cerita tentang orang itu. Nanti aku sambung. Ada hal yang lagi penting. Jumpa lagi. Huh? Perlu ke sampai pandang kaki aku macam tu? Is, kau ni nak sembuh ke tak? Mestilah nak. Jangan banyak bunyi. Sakit ke Duri? Tak. Malah aku tak dapat rasakan kaki aku dah. Bahaya ni. Silap-silap boleh kena potong. Astagfirullahaladzim. Hah? Oi, macam mana aku nak jalan kalau kena potong? Cuba guna tangan. Is, kau ni kan. Gurau. Orang yang tolong korang berdua tadi. Maksud kau, Nix? Ya, aku rasa dia boleh tolong Duri. Mana nak jumpa dia? Itulah masalahnya. Kita orang pun tak tahu mana nak jumpa dia. Penatnya. Jomlah balik. Aku nak mandi. Aku tak salah dengar ke? Selalunya kau tak pernah mandi. Is, kau ni. Suka je buka aib orang. Sekarang penonton tahu kalau aku jarang mandi. Alamak, najisnya. Jomlah balik. Sejak bila pokok ni jadi hitam? Kau bakar pokok ni ke? Mana ada. Aku ni pencinta alam. Mana mungkin aku hanguskan pokok tak bersalah ni? Benda apa yang tersekat kat batang pokok ni? Macam syurikan? Jangan. Jangan sentuh benda tu. Kenapa? Siapa kau? Salam perkenalan. Aku Nix.
Shuriken ni mengandungi bahan toksik yang boleh membuat benda hidup menjadi mati. Tengoklah buktinya pada pokok ni. Patutlah pokok ni menghitam. Nak layu rupanya. Siapa punya benda ni? Sin. Siapa Sin? Tak apa. Jangan risau. Aku ada penawarnya. Wah. Kuasa penyembuh. Sekarang Shuriken ni dah tak berbahaya. Woi, apa maksud kau? Hebat. Aku nak test seberapa pantas korang je. Lagi satu, Shuriken tu dah tak berbahaya. Jangan main-main dengan kita orang tau. Yelah, sorry. Nampaknya aku salah cari lawan. Jenaka juga kau ni. Kenalkan, aku Blaze. Dia pula Taufan. Kau tinggal kat mana? Bolehlah kita jumpa lagi nanti. Aku tak tinggal dekat sini. Aku ada sementara je kat tempat ni. Tapi kalau kau nak jumpa aku, bolehlah kita jumpa kat sini lagi esok. Okey, kita jumpa sini esok pagi. Bertindak seperti mangsa. Kenapa kau nak jumpa dengan dia, Blaze? Aku nak ajak dia main bola esok pagi. Tapi esok pagi kan kita sekolah? Lah. Lupa pula. Mana korang pergi? Kita orang habis main bola je kat taman. Kenapa? Kenapa aku call tak jawab? Sorry. Tengah asyik lawan gol tadi. Astagfirullahaladzim. Kenapa korang buat muka macam tu? Kita orang ada buat salah ke? Korang lah asyik main je. Tak tahu ke yang Duri tengah cedera? Cedera kenapa? Itulah, main je tak kenal waktu. Mana Duri sekarang? Kat bilik solar. Duri! Boleh ke kau kesan punca lebam ni, Solar? Belum tahu lagi. Itulah gunanya mencuba. Baik kau tidur je dulu. Bosanlah. Sejak tadi asyik duduk je. Mana Taufan dengan Blaze Tak balik-balik. Duri! Kau okey ke, Duri? Apa jadi dengan kau, Duri? Adakah kau cedera teruk, hai adikku tercinta? Apakah ada yang dapat kami lakukan untuk memulihkan kecederaan kau ini, wahai adik? Alamak, najisnya. Korang berdua ni dah kenapa? Terlebih-lebih pula. Kacau je orang tengah buat kerja. Memang sah benda toksik ni. Ianya bersifat merosak dan boleh sebabkan kematian sel pada makhluk hidup. Itulah sebabnya kaki kau kebas. Kau boleh cipta penawarnya ke, Solar? Susah ni. Kalau aku buat pun, mesti takkan sempat. Kenapa tak sempat? Aku risau kalau benda ni terlanjur menyebar ke seluruh badan Duri sebelum aku berjaya buat penawarnya. Apa jadi dengan aku kalau benda toksik ni tersebar dalam badan aku? Kau akan meninggal, Duri. Apa? Tolong! Aku tak nak meninggal!
Sabar Duri, sabar. Bertenang Duri. Tak nak. Macam mana nak tenang kalau akan meninggal? Oh no. Tapi semua yang hidup pasti akan meninggal Duri. Ha. Korang rela ke aku meninggal sekarang? Bukan macam tu. Kenapa? Kita tak ada masa. Kena cari Nix sekarang. Nix? Aku pasti dia boleh sembuhkan Duri. Mana kau tahu pasti? Sebab dia boleh halau serangan musuh tu. Dan musuh tu tak guna senjata untuk serang Nix. Tu pasti sebab musuh tu tahu kalau Nix boleh patahkan serangan dia. Ada logik juga. Tapi kita kena berjaga-jaga dari orang baru. Kita tak kenal dia siapa. Aku kenal dia siapa. Nix. Aku dah fikir macam yang Ais fikir sejak awal tadi. Tapi Solar pun tak salah kalau suruh kami semua berjaga-jaga dengan orang baru. Korang? Aku tahu macam mana nak jumpa Nix. Aku akan jumpa dia esok pagi. Betul ke? Betul. Aku dengan Blaze jumpa dia masa jalan pulang tadi. Dan dia memang ada kuasa penyembuh. Kau tengok sendiri ke? Tak. Aku tengok berdua dengan Blaze. Kan Blaze? Okey, kita jumpa dia esok pagi.